Sakit seorang ibu yang kehilangan anak kandungnya adalah sakit yang paling tiada ubat. Saya ingat lagi pesakit ni yang meninggal dunia pada usia 23 tahun akibat demam denggi. Tangisan ibunya masih segar dalam ingatan saya. Dia ni student college, tinggi lampai, handsome orangnya. Dia demam 3 hari, pada hari ketiga tu dah disahkan demam denggi dekat klinik kesihatan. Hari keempat sampai hari keenam, dia dah tak demam. Waktu tu yang dia skip appointment cek darah. Pada hari ke-6 jangkitan denggi, baru dia datang hospital. Saya nampak muka dia dah pucat habis. Nafas laju sikit, tangannya sejuk. Terus diletakkan di zon merah. Tekanan darah dia rendah 80-40, nadi laju 130, demam tak ada, tapi oksigen rendah 90%. Serta-merta Daniel diberi rawatan cucuk kiri kanan untuk bagi IV drip, bagi oksigen tube kencing dimasukkan, X-ray diambil dan macam-macam lagi. Mak dia menangis meraung begitu kuat di luar zon merah. Waktu tu baru saya tahu Daniel pernah kena jangkitan demam denggi waktu dia form 3. Jadi ini jangkitan kali kedua. Saya tanya ibunya, kenapa skip appointment cek darah di klinik? Mak dia jawab, sebab jiran saya nasihatkan jangan pergi hospital, nanti banyak kena cucuk, banyak ubat kena makan. Jiran saya suruh bagi sup ketam dengan daun pucuk betik je, dah cukup untuk sembuhkan denggi katanya. Waktu tu saya hanya kelu 1000 bahasa. Ibunya educated, seorang penjawat awam. Budak ni pun budak college, pandai orangnya. Macam mana boleh percaya mitos macam ni? Luluh hati saya tahu sebab saya pun seorang ibu juga. Anyway, saya terangkan dekat mak dia demam denggi anak dia tu dah menyebabkan kegagalan hati iaitu liver, sampai air dah masuk dalam paru-paru dan juga kawasan dekat perut. Ini adalah demam denggi tahap kritikal. Daniel perlu dimasukkan ke ICU untuk pemantauan rapi dan rawatan kritikal. Selepas 2 hari berhempas pulas di ICU, Daniel akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi demam denggi berdarah. Mak dia tu bertalu-talu bertanya, macam mana boleh kena demam denggi balik walhal waktu dia form 3 dah kena dah? Adakah sup ketam dan pucuk betik tu yang salah? Kenapa jangkitan denggi je tapi sehingga boleh meragut nyawa? Tangisan dan raungan ibunya tu masih jelas dalam memori saya bila kita orang bagi tahu yang anaknya tak dapat diselamatkan. Yes guys, seseorang boleh dijangkiti demam denggi lebih dari sekali sebab ada 4 jenis virus denggi. Demam denggi bukan demam biasa, ia boleh menyebabkan demam denggi berdarah, kegagalan organ dan yes, ia boleh meragut nyawa. Orang yang muda, tak obes, tak ada penyakit kronik juga boleh dapat demam denggi yang kritikal. Kami, petugas kesihatan, tak pernah tegah kalau you all nak bagi rawatan alternatif sup ketam ke pucuk betik ke walaupun warded. Tapi you all janganlah tegah pesakit daripada mendapatkan rawatan yang sahih daripada petugas kesihatan yang berdaftar dan bertauliah. So, kita semua kena berhati-hati. Berhati-hati dalam memberikan nasihat, berhati-hati dalam menjaga komuniti kita supaya tiada lagi ibu yang kehilangan anak seperti ibu Daniel kehilangannya. So, ada 4 langkah yang kita kena ambil bersama-sama. Yang pertama, musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan perumahan kita. Yang kedua, cegah gigitan nyamuk Aedes biasanya waktu subuh dan senja. Yang ketiga, dapatkan vaksin denggi yang sesuai kepada sesiapa sahaja berumur 4 tahun ke atas. You all boleh dapatkan di klinik atau hospital swasta berdekatan. Vaksin ini sangat disarankan terutamanya kepada mereka yang berisiko tinggi dapat jangkitan denggi dan komplikasinya. Contohnya, kalau tinggal di kawasan yang ada kes-kes denggi, pernah kena denggi sebelum ni, atau sesiapa sahaja yang ada penyakit kronik seperti kencing manis atau sakit jantung. Dan yang keempat, dapatkan rawatan segera dan ikut nasihat doktor yang merawat jika mengalami apa-apa simptom demam denggi. Walaupun ajal dan maut di tangan Tuhan, sebagai manusia, tanggungjawab kita adalah untuk berikhtiar sehabis baik. Jadi jom sama-sama kita berusaha untuk tamatkan kematian akibat demam denggi. You all boleh dapatkan lebih banyak maklumat di sini. Dan yang paling penting, cari klinik atau hospital yang menawarkan vaksin denggi sebab setiap nyawa sangat berharga.